sekolah ni uniform yang kita ada lengkap. Itu PBSM. Kalau sekolah mana pun PBSM, kalau sekolah mana ni PBSM. Itu QRS. Pandu Putri, Putri Islam kan. Itu je lah. Seterusnya bagaimanakah tahap pencapaian kurikulum murid sekarang? Kurikulum ni kita nak nilai dia uniform lah. Badan uniform lah. Macam tahap dia. Tahap pencapaian dia. Kalau di sekolah ni kita ada setiap minggu kita ada hari pokok. Kalau cikgu nak nilai daripada segi pelaksanaan tu, setiap minggu kita akan laksana ikut jadual lah. Kalau dari segi pencapaian luar tu, luar sekolah ni, kalau sekolah SK Tamak Awana ni, kita kata semua surat yang main tentang pertandingan kita masuk. Kan? Contoh dia kalau cikgu-cikgu tengok dari situ, yang mula sekali minta desa. Kita buat itu 10/24 kan. Ini pencapaian kita, ni peringkat daerah terus. Pencapaian dia agak baiklah. Kita ada seorang pelajar tu, tempat yang kedua. Sipak Usman kan, Sipak Umairah. Jadi masuk semua tu. Dia dapat tempat kedua daerah dan dia wakil daerah pergi peringkat negeri lah, dia Langkawi. Lebih membanggakan SK Tamak Awana, di peringkat negeri pun dia dapat tempat yang ke-15 daripada hampir 100 peserta. Kemudian bola baling tu kita perempuan, tahun ni kita tak hantar pasukan yang kuat lah. Maksud saya sebab bukannya murid tu tak ada potensi, tapi lepas pada Ramadan tu terus pertandingan bola baling, jadi kita tak dapat nak sedia pasukan yang mantap lah kan. Namun bola baling perempuan kita dapat tempat ketiga di peringkat zon. Ada beberapa murid kita terpilih untuk mewakili zon ke peringkat daerah. Sebab tahun ni kita tak hantar. Tapi kalau sebelum ni 3 tahun turut-turut kita johan daerah kan. Jadi saya tak mau sebut habis lah. Jadi kesimpulan dia, kalau dari segi sukan permainan ni, SK Tamak Awana punya pencapaian agak baik lah kan. Dari segi badan uniform pula pun agak baik, sebab kita baru ni kalau contoh KRS, kita ada hantar kita murid untuk ambil pangkat lah, ujian pangkat. 3 orang murid kita layak dapat pangkat corporal. Jadi daripada 3 tu 2 terpilih untuk mewakili daerah ke peringkat negeri. Kan daripada kalau kurikulum ni dia 3 cabang. Jadi cikgu nak tahu. Satu macam cikgu benda 5 tahun kan, permainan, badan uniform, satu lagi satuan menggelak kan. Satuan gelak pun agak baik juga pencapaian dia. Contoh dia kalau persatuan STEM tu lah, kita baru ni kita ada hantar wakil Awana peringkat kebangsaan ke, bukan perabang kebangsaan, dia pergi antarabangsa lah, sebab Thailand pun hantar main kan, jadi antarabangsa. Jadi kita dalam satu kategori tu kita dapat goal lah untuk inovasi Eka Cipta tu. Ada 3 murid perempuan kita. Jadi saya sebagai cikgu sekolah ni bangga lah dengan pencapaian kalau dalam bidang kuku di SK Tamak Awana setakat hari ni. Yang tu masuk bawah kod akademik maksudnya? Kalau macam pertandingan uniform, pertandingan kelab satuan apa ni, kod akademik lah. Seterusnya, bagaimanakah penglibatan murid dalam aktiviti kurikulum? Adakah terdapat sebarang masalah yang dihadapi? Kalau cabaran kurikulum daripada segi budak ke daripada segi melaksana, dari segi murid lah. Ada masalah Cabaran kalau dari segi murid ni, cikgu
kalau budak-budak ni kita bagi peluang je semua nak masuk. Dia macam tu, daripada segi penyertaan tu kita tak ada cabaran kan. Bila kita dah cabaran dia bila kita nak latih tu, jadual takwim sepanjang tahun ni dia padat. Contohnya kalau kita minta desa, nak hantar desa, lepas tu bola baling, dan bola baling dia serentak, ada yang permainan tu dia serentak tarikh perlawanan dia. Jadi di sekolah ni kalau kita nak hantar satu-satu tim tu budak yang sama je kan. Contohnya bola baling, budak yang sama jugalah yang main softball. Jadi bila kalau dekat-dekat ni cabaran dia, murid ni dia keliru lah, dia nak pergi yang mana satu. Tapi masalah dia, mereka semua nak main lah, nak main semua benda. Jadi bila nak main semua benda ni, cikgu guna faham manusia ni dia bukan Superman. Kalau kita tengok Olimpik ke Commonwealth kan, satu atlet satu sukannya. Jadi kalau kita budak ni dia main semua, kita takkan dapat terbaik tu dalam satu-satu sukan dia punya prestasi tu. Jadi cabaran bagi budak ni macam mana kita nak, ibu bapa kan tu, dia dari segi waris lah, saya rasa kena ambil peranan sama, kena kenal anak mereka tu, anak mereka ni ke arah mana yang lebih baik. Jadi sokong anak tu ke arah tu, macam tu lah saya rasa, pendapat saya lah. Tapi realiti sebenarnya kalau kita ikut macam tu, kalau bola baling, katalah bola baling, tak ada lah ni nak main petang lah semua bola baling je. Jadi tak boleh kita kena pakai budak yang sama dalam banyak acara. Cabaran dia tentu lah cabaran dia. Seterusnya, apakah aktiviti kurikulum yang paling aktif disertai oleh murid? Contohnya pertandingan peringkat negeri dan sebagainya. Kalau di sekolah ni ya, sekolah ni yang paling aktif sekali semua segi kah? Sukan, kelab satuan dengan uniform kah? Kalau di peringkat negeri lah yang kita aktif. Tahun ni kan tahun lepas ni? Ni lah, mix ni dah tahun lepas sama lah. Kalau yang aktifnya kelab satuan lah, macam saya cakap tadi kan. Kelab satuan stand kita dah pergi sampai peringkat antarabangsa. Sebab dia mudah kan. Kalau macam bola sepak ni kita nak lepas peringkat daerah pun susah kan. Macam acara perpasukan ni memang susah lah. Macam olahraga tu pun nak lepas ke peringkat negeri pun dia susah. Jadi kalau berbanding dengan uniform apa satuan ni, budak-budak tu mudah nak meloloskan diri lah. Seterusnya, adakah aktiviti kurikulum memberi kesan terhadap pencapaian akademik murid? Jika ya, bagaimana pihak sekolah menanganinya? Dikesan pada akademik kan. Pertama ni cikgu kena ingat lah kurikulum ni apa dia punya matlamat dia, apa dia punya kata tujuan dia. Kurikulum ni kalau cikgu-cikgu ingat, dia ni nak melengkap aktiviti akademik kita ya, akademik murid ni. Jadi kalau selagi murid objektif dia kurikulum ni melengkapi akademik, dia tak ada masalah dalam akademik. Tapi kalau budak ni terlalu fokus sukan, kurikulum ni dia akan menjejaskan akademik. Sebab macam saya cakap tadi lah, budak yang sama tu dia akan minta desa, dia akan bola baling, dia akan olahraga. Jadi bertubi-tubi tu kalau dia pergi latihan tu, dia akan tinggal lah kelas ni. Kita boleh lah cakap, tak apa, nanti cikgu akan bagi homework ke, bagi latihan tambahan kan. Dia takkan sama kalau budak tu tak masuk kelas, dia takkan sama. Dia kena masuk kelas juga dengan cikgu ajak kan. Jadi kesan dia memang ada lah. Kalau budaknya aktif sangat dalam kurikulum ni, memang akan kesan pada akademik. Jadi nak tangani itulah dari segi sekolah ni, semua macam saya cakap tadi lah. Boleh nasihat, boleh bagi latihan tambahan. Tapi nak berjaya dalam dua-dua benda ni, yang sebenarnya di murid tu dengan ibu bapa dia lah. Ibu bapa dia kena ambil tuition ke dekat luar, bagi kat murid ni. Macam tu.
Kalau kita dia permainan ni dia tak sama. Macam setengah permainan macam bola sepak ni kita akan ada peringkat zon dulu. Menang zon baru kita akan bawa pergi peringkat daerah dan seterusnya macam tu lah. Tapi ada yang sukan juga di zon Langgak ni macam petang, macam softball tu dia tak ada peringkat zon sebab tak ramai yang sekolah yang main tak. Jadi terus daerah. Jadi Johan daerah tu cikgu dia katalah Awana Johan softball kan. Dia tak ambil lah semua budak Awana tu. Dia akan pilih lah yang mana dia nampak player terbaik dalam kejohanan zon tu. Dia akan ambil lah 2, 3, 4 orang untuk lengkapkan tim Awana ni untuk ke peringkat seterusnya. Macam tu. Macam tu lah amalan dia. Kita buat. Apakah bentuk latihan, bimbingan atau sokongan yang diberikan kepada murid dalam aktiviti curriculum? Kalau sokongan kepada murid lah. Naknya kalau kejayaan curriculum atau kelancaran curriculum, tulang belakang dia, kekuatan dia cikgu lah. Kan, cikgu. Sekolah rendah ni cikgu. Kalau sekolah cikgu tanya cikgu sekolah menengah, jawapan dia lain. Kan, kalau sekolah menengah, murid tu sendiri. Dia akan boleh latih diri, dia akan main di sekolah. Kalau sekolah rendah ni, cikgu lah. Nak latihan tu cikgu. Nak segala-galanya cikgu akan yang bantu murid tu sampai dia berjaya lah. Macam tu. Sekolah memastikan keseimbangan antara pencapaian akademik dan penyampaian curriculum. Nak seimbang. Kalau nak seimbang macam saya kata tadi lah. Kalau nak seimbang ni murid tu tak boleh masuk terlalu banyak acara lah. Kalau dia masuk terlalu banyak acara yang bukan akademik ni, dia takkan seimbang lah. Dia memang macam tu kan, sebab dia akan tinggal kelas. Yang tu panjang. Nak menang satu-satu acara ni, satu-satu pertandingan ni, bukannya isu pertandingan hari ni kita berlatih, dia takkan menang. Jadi dia akan ada proses yang panjang. Proses yang panjang ni kalau ni akan tinggal kelas lah. Kalau tak tinggal kelas pun dia akan letih dalam kelas. Jadi nak seimbang tu, murid tu kena berpada-pada lah. Kena sedap kekuatan dia, kena pilih lah. Kena pilih sukan lah maksud saya ni. Baru dia akan boleh seimbang dengan akademik. Soalan kedua yang tak adil, adakah ibu bapa turut melibatkan dalam aktiviti luar waktu seperti program curriculum? Kalau luar pada waktu sekolah ni, peranan ibu bapa ni besar lah kan. Kalau tidak, kalau harap cikgu saja, dia boleh lah, tapi nak pergi ke tahap yang paling baik tu susah. Jadi cikgu, peranan cikgu, tanggungjawab cikgu, kalau kita tambah dengan bantuan ibu bapa, komitmen ibu bapa ni, barulah program tu akan pergi ke tahap yang lebih hebat lah saya rasa. Jadi pentinglah peranan ibu bapa ni selain daripada cikgu dalam nak kembangkan potensi murid ni. Soalan yang terakhir, apakah kewitaraan sekolah ini dari segi uniform, kelab persatuan dan juga sukan permainan? Kalau kebitaraan sekolah ni, kalau cikgu tengok sekolah-sekolah lain macam di sini lah kan, macam Taman Uda, dia pilih bola sepak lah kebitaraan dia. Kalau macam kita ni senang petang kan, kebitaraan Taman Awana ni petang, tapi petang tak angkat tahun ni. Sebab macam saya cakap tadi dah, lepas pada Ramadan terus dia buat pertandingan petang tu. Kita nak salahkan siapa pun susah nak cakap kan, tapi nanti pihak atas kena ambil jugalah apa yang orang buat cikgu-cikgu di sekolah ni bagi tahu kan. Jadi tak sesuai lepas pada Ramadan tak boleh buat latihan sebab kita bukan profesional. Kalau doktor kata boleh buat latihan dalam bulan Ramadan, kalau itu profesional boleh lah. Memang mereka pun bola sepak ke, Liga Super apa semua memanglah latih dalam bulan Ramadan, tapi kita bukan profesional dalam bidang sukan, jadi tak boleh buat latihan dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba nak lawan terus, jadi macam kita menempuh kegagalan lah, tak prepare nak masuk dalam perang ni kan. Macam tu lah. Jadi yang tu lah.
kejutaraan dia petang lah kita ni. Dari segi uniform, Kalau uniform kejutaraan kita KRS lah. yang nasional kalau dari segi Kelab Persatuan STEM lah, Kelab Persatuan STEM. Sebab STEM ni dia kan tengah hype sekarang ni dalam pendidikan kita. Jadi dia banyak pertandingan-pertandingan yang level tinggi terus kan. Jadi penyertaan pun mudah. Universiti pun banyak buat, dia macam tu. Yang baru ni Unimed, yang saya cakap tu Unimed ni Anjur. Jadi peringkat ni, jadi kita hantar tu peringkat antarabangsa tu. Jadi banyak pertandingan yang seumpama tu buat dalam ni. Jadi STEM lah kalau Kelab Persatuan punya kejutaraan.